adalah syanda mendengar undi Faizal. Tenang. Aduh, saya sangat takut. Damai. Saya teka menjilatnya. Apa? Saya sedang menunggu, kan? Ya, saya sejuk. Baiklah. Kemana kamu pergi, kawan? Apa yang ngawak lakukan Wednesday? Ya Tuhan. Anda akan berterima kasih. Luar biasa. Baiklah. Jom. Tak kisah. Oh, maafkan. Sudah buat bagian giliran Anda. Jangan menangis. Saya akan jadi dokter sekarang. Saya ada ide hebat. Kita akan hidupkan balik lipas ini. Oh, tak berhasil. Oh, Ayu. Apa masalahnya? Saya cintakan awak. Saya cintakan awak juga. Saya cintakan awak juga. Masih tidak berfungsi. Oh, saya minta maaf, Enid. Jangan risau. Wednesday, kamu perlu lebih baik. Oh, ianya benar-benar sejuk. Itu adalah nampasan hebat. Aku dapat dia. Tolong. Boleh biar saya aku mula masuk. dulu? Baiklah. Cantiknya dia ini. Teman-teman, lembu, kelawar. Hei, saya tak main macam itu. Oh, lihat kepalanya. Lihatlah. Selamat. Oh, saya sangat bertuah. Awak adalah wangian. Mari kita coba. Ia sangat lazat. Alangkah ruginya saya hanya boleh menjilatnya dan tidak boleh menggigit kek sebenar. Pergi. Saya perlu dapatkan satu. Selamat tinggal. Dan ia menghentikannya. Ia ditutupi dengan air liur kamu. Apa yang sedang berlaku? Maaf. Mengapa sudah saya cari sekarang? Oh, baiklah. Oh, saya minta maaf, kawan. Sekarang cactus si Senores for real and answers down to Ramsey. Oh, Tuhan! Yesus! Ya. Makan dulu. Ini bukan tak? Ini coklat. Boleh saya? Tidak, saya. Wah, Coca-Cola! Hei, keluar dari sini! Ini tidak adil. Address to make your kamu ada kad. Oh, ya. Saya tidak perlukan. Mike. Oh, it's your old Pokemon just friend. Ini dari bawah. Aku suka sejuk. Scoop. Biar saya mulakan. Tunggu sekejap. Ini bukan Coke biasa. Ini Coke Jelly. Wah, itu... Saya tidak. Aduh, kamu tahu. Hebat sekali, kan? Mike, awak terbawa-bawa. Tunggu. Kalau Mike tak boleh berhenti makan jeli, kita perlu membantunya dengan ini. Epic. Saya akan menguruskan proyek ini dan memastikan semuanya berjalan lancar. Perkara yang saya nak boleh buat setiap perbincangan utama dalam pisik jeli itu untuk saya. Bagus, terima kasih. Oh ya Sedapnya. ampun. Jom kita pergi. Aduh. Yum. Syabas, benda. Kamu bebas. Apa? Oh, apa itu tangan? Bagi saya Coke. Tuh. Terima kasih. Menyedihkan. Baiklah. Siapa yang akan jadi yang pertama? Hey, Winsty. Itu menjijikan. Mari ambil kad-kadnya. Ini milik saya. Damai.
Apa saya, Mi? Ore, saya bertua. Alangkah bertuanya. Saya akan coba mie ini dulu. Saya cinta kamu. Saya cinta kamu. Saya cinta kamu. Flynn, bagaimana kamu gunakan kayu ini? Mungkin macam ini. Apa? Sangat sedap. Mangalo. Dan pedas. Dia kata ada pemburu di dalam. Oh, tidak. Dalam. Dia sangat kecil. Tunggu, lidah saya. Rumah Gladys. Oh, awak comel sangat. Selamat tinggal. Terima kasih, Han. Saya okey. Apa? Kau faham maksud saya? Ya, okey. Aneta, lidah kamu. Apa? Apa benda yang mereka sedang buat? Ya, apa itu? Lidah saya begitu terjulur keluar. Mari masukkannya semula ke dalam mulut saya. Baiklah, Mike. Selamat berjaya. Mari kita lihat. Saya rasa saya ada idea. Oleh kerana mie ini terlalu pedas, saya akan makan dengan air. Dan jika terlalu pedas, saya akan padamkan api dan... Ia satalah segarisan saya ada satu. Saya telah bergerak. Ya. Kerja yang bagus. Sudah tiba masanya. Oh ya. Oh tidak. Oh, apa yang berlaku? Air saya habis. Lindsay, nak sedikit. Di mana airnya? Betapa gembiranya saya. Selamat tinggal. Marcus Carabal. Lotion Exjambo. Amberios. Baik ya. Ya. Ya, tidak adil. Ya, oh ya. Oh ya, saya suka. Ya, yuhu. Mari kita mulakan dengan saya. Konten. Mari ambil beberapa swafoto. Oh, ini live stream saya. Hai semua, saya Enid dan hari ini kita akan cuba coklat ini. Suka jika kamu mahu juga. Betapa manis baunya. Mari kita pecahkannya. Kanak-kanak kecil. Wah, banyak sangat bergolek. Baiklah, semua sudah bersedia? Saya mula. Saya akui, memang sangat hebat. Bunyi aksi, jaga selamat, kekal tenang. Sush, sush, bunyi aksi, jaga selamat, kekal tenang. Aneta, saya akan mengganggu siaran Anda. Baiklah. Terima kasih kepada semua orang. Jumpa lagi. Rasanya sudah lama saya tidak merasai sesuatu yang begitu sedap. Lazat. Itu juga. Kita mau adu. Ini menakjubkan. Besar. Luar biasa. G. Mike Chalareda. Catherine sudah membawakannya. Baik. Saya pandai berjenaka. Hai, begitu semuanya adanya. Awak okey saat yang saya buka package? Gula-gula getah kosong. Ini tak mungkin berlaku. Wing, ada orang sudah makan gula-gula getah sebelum kita. Oh, ada. Nah, itulah dia. Saya rasa saya sudah jumpa. Mengerikan. Aku sangat berdoa. Ini berskislet resmi. Yang mengendali gula-gula getah ini. Awak nak sikit. Apa yang awak buat? Anda tidak mahu menyentuhnya. Apatah lagi menjilatnya. Ia menjadi sangat kotor. Kenapa aku tak boleh tidur? Tiada gula-gula getah. Itu bermakna saya bebas. Tidak mungkin. Saya akan ambilnya sekarang. Nikmati, Mike. Tidak. Tunggu. Ya ampun, ini menjijikan. Ini adalah kelas. Oh,
Oh, betul tu. Hei, sila ke tepi. Saya ada idea. Sebagai seorang doktor sains, saya melihat di bawah mikroskop. Mari kita lihat. Oh tidak, oh tidak. Awak akan, saya akan rindukan awak. Apa? Menyusahkan awak. Awak okey? Ya, awak nak tengok? Ya, ini. Terlalu banyak kuman. Kamu pasti tak boleh makan. Tapi, ia boleh dibersihkan. Untuk ini, kita perlukan sarung tangan dan alat-alat khas. Saya pasti tidak mahu tangan saya kotor. Oh ya? Semburan pembersih yang membunuh semua bakteria. Dan gula-gula getah ini seperti baru. Hah, dan awak takut. Halo, selamat petang. Tidak! Lihat! Kamu tak boleh! Ia tidak dibenarkan! Saya tak tahu apa yang perlu dibuat. Masuk ke blok! Oh, sila masuk ke dalam kotak emas saya. Saya akan ambil awak sebentar nanti. Tetapi buat masa ini, duduklah di sini. Dan saya ada kucing. Apa yang perlu dilakukan? Saya tak boleh tinggalkannya sendirian. Tercetus idea. Saya akan sembunyikannya di bawah bola saya macam ini. Doktor! Saya hamil, saya sangat hamil. Biarkan saya pergi. Bagus. Saya perlukan senarai. Baiklah! 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 Apa yang- Baiklah! Baiklah! Oh tidak, jangan ambil kucing itu. Tunggu, kami perlu periksa Anda. Apa yang Anda ada di situ? Seekor kura-kura? Anda tidak boleh membawa kura-kura. Ia harus dimasukkan ke dalam blok. Anda perlu pergi tanpa ia. Dokter yang pemarah. Ini lipas kegemaran saya. Bagaimana saya boleh melepasi Anda? Anda sangat bagus. Betul. Macam saya ada sakit kepala. Saya akan bermain dengan Mair. Oh, dokter. Saya ada sakit kepala. Semua empat datang. Apa? Sudah sampai sana? Lihat, saya ada kawan saya agak jujur. Ini dia. Lebih tepat lagi, saya ada seekor Bayi lipas. saya. Wah. Rasanya sedap, sayangku. Masuk. Terima kasih. Aduhai. Tunggu. Siapa ini? Kamu tak boleh bawa haiwan ke sini. Ayo, datang ke sini. Masuklah. Siputku. Caci kawan tinggal kekal di sini. Saya ada idea. Tunggu sekejap, sayang. Saya akan pakai jubah. Dan berpura-pura jadi... Dan topi. Anda memasak terlebih dahulu. Hebat! Jadi saya akan letakkan siput di bawah. Dan tutup semuanya dengan bubur. Saya rasa saya boleh bawa siput saya dengan sempurna. Jump bag. Apa yang awak Saya ada? nampak. Berhenti. Mari lihat apa yang awak ada di situ. Pada kunci. Ya kosong. Masuklah. Ya, berjaya. Sushi yang sedap. Berikan kepada saya, tolong. Ini dia. Tahu di mana Anda berada? Oh, alamak. Tenang. Lihat apa yang ada di dalam. Ini comel sekali. Mau belai? Siput yang menarik. Selamat tinggal. Tunggu. Kamu bersama siapa? Tapi kamu tak boleh bawa haiwan di sini. Beri kepada saya. Ayo. Oh, comelnya. Biar saya belai kamu. Oh, dan saya ada ikan. Apa yang patut saya buat? Saya mahu bawa mereka bersama saya. Dan saya sudah fikirkan sesuatu. Saya akan pakai jubah dan ambil benda ini. Ikan kesayangan saya. Saya tidak akan tinggalkan kamu. Jom pergi. Saya benar-benar perlu pergi. Terima kasih. Bagus saya yang fikirkan. Oh, tengok awak. Hello. Sudah tiba Sangat masanya untuk comel. prosedur. Mana awak berada? Sekarang, lihat apa yang saya ada. Tuangkan air ke dalam gelas. Sayangku, ikan kesayanganku. Dan yang kedua, ikan emas saya. Lihat apa yang saya ada. Oh, wow. Adakah ini ikan awak? Perlu minuman. Oh, apa itu? Oh, bagaimana ia boleh sampai di sana? Adakah awak minum ikan Alangkah saya? cantiknya. Luar biasa. Saya tidak Apa? pernah jumpa sesuatu Risau. yang saya akan suka seperti ini.
Oh, saya jangan percaya kerana kecantikan yang begitu. Saya perlu pergi ke sana. Tentu. Ciuman kecil. Ia bandar. Saya pergi. Saya juga. Tunggu. Kemana kamu Bahkan. pergi? Ayo. Dekatnya. Dia pandang saya di sini juga. Kan ini adalah hamster saya. Hamster comel saya. Oh, saya faham. Saya bahkan bermain dengan Anda dengan senang hati. Ini bukan Makhluk milik kecil kita. saya yang comel. Anda memang manis. Saya sayang Anda. Apa? Kelawar tidak dibenarkan. Ia tertulis di sini. Oh, kita keluar. Apa masalahnya? Saya akan pergi ke sana. Apa yang patut saya lakukan? Saya rasa saya ada idea. Ini dia. Great. Hebat. Saya akan tanggalkan sekarang. Selamat tinggal. Mike. Saya pasti Anda akan mencari jalan yang betul. Jadi, seolah-olah tiada apa yang berlaku. Hai, saya akan kuat. Hello. Oh, apa yang ada dalam beg tangan Anda? Baiklah, keju. Ya, betul. Terima kasih. Saya pergi. Di mana orang Inggris itu? Oh, di sini ia. Di sudut keju saya dan saya akan makan ia. Apa yang dia buat? Tikus saya. Mungkin sudah pergi. Di sini. Ini sayangku. Bayiku. Sekarang saya akan membelai kamu dengan senang hati. Kamu sangat comel. Saya suka kamu. Aku sayang kamu. Ai haiwan tidak dibenarkan. Kemana? Oh, yang paling saya suka. Dokter, tolonglah. Masuk dalam kotak. Maafkan saya. Sayang. Oh, betul ke? Saya ada anjing. Apa yang patut saya buat dengan kamu? Oh, anjing kesayangan saya. Idea yang buruk. Saya ada batang pancing. Saya akan betulkan pisang dengan cara lain. Saya akan ambil alat ganti batang pancing. Dan sentuhan akhir. Kacamata. Itu yang awak perlukan. Sekarang saya kelihatan sangat seperti orang buta. Baiklah, kawan. Mari pergi. Awak tak boleh bawa anjing. Berhenti. Awak buta. Oh, ayo. Oh, dinding saya. Oh, tunggu. Ia jatuh. Apa? Apa yang sedang berlaku? Oh, tunggu. Kemana awak pergi? Saya tidak faham. Apa ini? Apa yang sedang Saya berlaku? akan mengejar Dia tidak kamu. jelas. Saya pasti akan Hore. mengejar kamu. Ia Jangan lari. berjaya. Hei, awak tidak buta. Kamu? Tidak. Saya tak menyuka Spider-Man. Ia sangat menyeronokkan. Alah, Timmy, kesiannya. Gimana jika? Adakah ia dihidupkan? Awak masih ada? Terima kasih. Saya langsung tidak mahu memakannya. Nampak teruk. Tetapi ia agak sedap. Sedap. Bayar prepay daripada yang saya jangka. Oh, wah. Sedap. Bagus. Oh. Saya seharusnya saya tidak. terlekat pada jeli. Rambut saya. Gadis-gadis bantu saya. Tarik lebih kuat. Aduh. Oh, tidak. Tidak. Anda. Oh, apa? Apa yang awak buat? Saya minta maaf. Jangan buat ini. Teruk. Giliran awak. Saya tak sabar nak rasa jam ini. Apa? Hebat. Saya tidur sepanjang masa. Korang, saya berwarna
berwarna pelangi sekarang. Hebatnya. Saya sangat cool. Oh my. Wow. Oh tidak. Saya tidak mau berwarna-warni. Saya lebih suka cuba jeli emas saya. Panggilan Hog. Bagus. Wah, lihat semua barang kemas yang saya Sudah dapat. bersedia? Hebatnya. Kembali dan dapatkan barang kemas. Ini adalah Kekerompakan itu. Oh. Banyak. Wah. Hah, tak sabar. Saya lupa. Ish, apa ini? Dia mengerikan. Tiada apa-apa. Tiada apapun padanya. Oh ya. Orang-orang kalah. Upper. Kek Nersildau. I'm wearing my work right now. Bukan apron itu. Tolong saya. Saya tak tahan mereka. Julia selamat. Oh, Ayu. Ia cuma ulat bulu. Baiklah. Sekarang kita akan membersihkan kek awak yang rosak. Betul-betul besar masalah. Nampak tak, Jane? Tak apa-apa saja. Oh, terima kasih. Saya perlu disinfeksi semuanya dan awak juga. Ew. Saya akan baiki, tetapi bayaran di hadapan sila. Ya, ini dia. Dia? Bukankah Cukup itu? untuk awak? Oh, baiklah. Jadi begitu. Baik. Nah, hei. Oh, betul. Awak boleh ambil beberapa berlian. Mari kita pergi. Oh, makaron. Luar biasa. Sempurna. Baiklah. Selamat menjamu selera. Bagus. Anda bebas, Chef. Saya juga ingin mencobanya. Saya akhirnya boleh menikmati kelezatan kuliner ini. Nikmat. Ini lazat. Oh, lelaki. Ayo. Ianya. Sedap. Hei, ada lagi keju? Hebat. Baiklah, saya akan mulakan kerja. Wah. Ini seronok. Oh, Julie. Saya coba Tina Bertruin. Oh, suapan terakhir. Oh, itu mengecewakan. Perempuan? Julie sudah gila.
saya kamera juga. Perbaiki gula-gula getah ini. Pasti sedap. Itu menjijikkan. Gula-gula getah ini memang perlukan bantuan saya. Jangan risau, Cik. Kita akan cepat-cepat bersihkan semua. Tanah. Kita perlukan mikroskop. Bakteria. Kita perlu menjaga ia. Jauh lebih baik. Tidak. Tidak mungkin. Tunggu, saya akan bayar awak. Tunggu. Offering salad scooper Sarah Souders here. Saya tidak sabar untuk mencuba gula-gula getah saya yang hebat ini. Ia sangat panjang. Saya... Bolehkah saya mencubanya juga? Terus. Tidak. Wah, gelembungnya. Membuatkan bibir saya begitu. Perak 2. Tengok ini kawan-kawan. Oh, terima kasih. Wah, saya tak pernah lihat sesuatu yang lebih hebat dalam hidup saya. Oh, Ini gila. oh, awak bertua. Ya, kita perlu periksa ini. Gula-gula getah ini menakjubkan. Gadis-gadis. Ia begitu manis, seperti karamel. Cantik seperti emas sebenar dan besar. Wow. Saya ada kejutan besar. Oh, Brainy ada satu set lengkap. Anda bernasib baik. Oh, Kucing. Oh, cerdas. Oh, saya akan cuba demi cabaran ini. Itu mengerikan. Baiklah. Siapa seterusnya? Terima kasih. Saya suka Kinda. Coklat susu di luar dan coklat putih di dalam. Ia adalah gabungan yang sempurna. Bagaimana dengan awak? Kami terlupa untuk makan dengan sopan. Saya tertanya-tanya siapa yang mengikuti saya. Ada pembantu kesayangan saya. Hai, kawan. Saya tak sabar nak cuba coklat saya. Kenapa awak tengok saya macam itu? Biarlah saya makan dengan tenang. Awak nampak tak? Dia tamak. Mari kita curi coklat daripadanya. Dia takkan perasan pun. Saya boleh nampak semuanya. Okey, saya sedang memerhatikan awak. Hei, Aduh. Baiklah, Anda boleh pergi sekarang. Terima kasih. Satu idea. Ke hadapan. Gurau dia. Kamu hampir. Mari pergi. Itu kelakar. Dan sekarang saya akan jadi coklat. Sedapnya. Saya nak burger. Tunggu. Kita ada channeling baru. saya akan ambil. Senang sahaja.
Si burger. Saya nak pergi Burger King. Di burger roti biasa. Evervibosan kan? Pergi ang Chamberlain. Roti hitam samsyam. Terima kasih. Ayos rasanya menggoreng resipi rahsia saya. Sentiasa menjadi lazat dan rangup. Sekarang daun salad. Dan sos chili super pedas saya. Oh ya ampun. Itu dia. Oh ya ampun. Ada kau baik-baik saja. Saya takutkan nenek. Ini cuma sos tomato. That really perinting. Walaupun soy kadila risk berbe. Tapi Terima kasih kerana menonton. Saya nak mati. Jangan pedulikan saya. Jangan panik. Tidak. Habis dia semuanya di bawah kawalan. Potong ay daging with isda digoreng. Bau yang menakjubkan. Wanginya sedap. Sekarang keju. Nampak seperti cakar. Sentuhan terakhir. Burger Exhibition dengan beras dasar. Ariel jahat. Oh, terima kasih benda. Terima kasih banyak. Saya serve mengenainya. Bagus. Saya tidak akan sentuh daging ini. Tolong jangan. Kuang saja. Saya takkan bagi kepada awak. Ayolah, benda ini masih berguna. Saya akan buat burger marshmallow. Cetiria yang bertuhilah hidup bahwa marshmallow boleh mengembang dalam gelombang mikro. Hebat. Saya berjaya. Bagus sekali. Terima kasih, Nenek. Mari teruskan. Saya akan potong menjadi 2 bahagian. Sekarang saya akan gunakan Nutella. Ia berperisa strawberry dan coklat biru. Bagaimana dengan marmalat pelangi? Ya, baiklah. Ada banyak sekali. Wah, itu burger yang menyeronokkan. Tambah beberapa detail manis. Wah, bagus. Ia macam raksasa kecil, tetapi yang comel. Nenek. Oh, saya terleka. Mari kita gorengkan patty dulu. Ambil 2 roti. Saya mayonnaise, salad, tomato. Oh, itu sekali. Saya sos tomato. Dan 1 lagi roti. Lihat kotak raja nenek saya. Ini adalah kotak saya. Kawan saya semuanya milik dengan penuh kasih sayang di sana. Terima kasih. Seronok. Apa? Nikmati. Sayang. Itu hebat. Wah, dia tak menggigit. Selamat tinggal. Tinggal. Itu seperti lada panas. Saya tahu. Saya takkan suka. Saya lebih suka burger dari Nenek. Pasti tiada bahan yang pedas. Jadi gila, Abe. Hebat. Terima kasih, Nenek. Tidak. Apa? Betapa lucunya unicorn itu. Ia sungguh seronok. Saya pun tak tahu kepada siapa hendak beri kemenangan. Oh, sekarang saya tahu. Abang saya. Nenek. Oh, selamat tinggal Rabu. Ya Tuhan. Oh, tunggu. Saya mahu milkshake. Baiklah, Nenek. Ini untuk awak. Awak tak setuju? Saya akan lakukan. Bagus. Baiklah, apa yang perlu saya guna? Saya akan mula dengan susah. Oh, kuku. Oh, Anda keluar. Sudah siap. Maaf. Mari kita bersihkan. Kita perlukan ice cream. Betul. Ayo. Dan sekarang kisah semuanya sangat baik. Bisu baik.
Mari kita beralih kepada Nutella. Ya, berwarna kuning. Masuk ke gelas teh ke dalamnya dan ke dalam taburan warna-warni. Mulut saya sudah berair. Ia akan menjadi sangat baik. Nerd Skimis memang terbaik. Campurkan semua sekali. Dan sudah tentu sedikit krim putar di atas. Ini yang terbaik. Saya pergi. Kerja yang bagus. Untuk milkshake Manusia. saya perlukan susu segar juga. Sedikit ais krim coklat dan sebatang coklat. Nenek tahu cara menggembirakan cucunya? Ia mengambil masa yang lama. Ini pengadun untuk Anda. Awak tolong saya. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk ini. Sekarang saya akan menikmati milkshake yang hebat. Oh, jahatnya. Cedera. Naik darjah. Saya hebat. Saya adalah coklat. Ini dia. Arjuri, sedih. Bro, Nini. Dia ice cream seseorang sih ialah pistachio. Fruit kerja yang berderamuan. Campurkan semuanya. Tambah sedikit sirap strawberry. Saya akan menggunakannya untuk menghias gelas. Mustang. Edverem khusus sing cigore untuk koktel Lesa. Apa yang saya terlupa? Ting, tolong saya. Oh, bagus. Astaga! Hei, pencuri. Ulangkan krim putar itu. Bagaimana mereka boleh menang? Sarang works ya, Ting. Good night, your foreign. Beri perkarya. kasih. Oh, yeah. Stir bibek. Tami mar pontinik. Sir staring iteria. Bon appetit, sayang. Nikmatilah. Haha, woohoo. Yang ini sangat sedap, tetapi saya dapat rasa rambut. Oh, menjijikkan. Saya pasti tak akan minum ini. Jangan. Oh, saya tak peduli. Betapa pandainya raksasa itu. Dan gula-gula getah sungguh Jangan hebat. tanya saya sangat sukakannya. Mengejutkan Sedap. aku. Ya, ini. Milkshake nenek masih ada. Memang hebat. Graham, Emma, musnah. awak seterusnya. Oh ya, raja-raja saya. Kentang goreng. Nanti siap. Ayolah. Sudah tentu. Apa? Tunggu. Lihat apa yang saya boleh buat. Alamak. Oh ya, saya ada alat untuk mengupas kentang. Coba tengok. Wow! Syabaz! Hebat! Mau bagus! Kentang. Saya stir up. Verrater yang benar sekali. Oh Tuhan, ya ampun. Kentang goreng beku tidak sedap sama Saya sekali. rasa begitu. Mari lihat. Oh, Hello. Hebat! Saya ada sayur-sayuran dan sesuatu yang lain. Butang langgan. Saya jemput semua orang buat perkara yang sama. Kami ada begitu banyak cabaran yang seronok. Baiklah. Menggigit segalanya. Sayur-sayuran ini. Jadi saya akan beri buah sesup kepada cucu perempuan saya. Tetapi tahukah anda? Saya juga ada buah-buahan. Oh, saya akan makan sendiri. Hebat. mari ukir sesuatu yang Aku keluar.
Lihat itu. Saya menggunakan apel sebagai pembungkus. Yogurt memang hebat. Kita akan menggunakannya sebagai sos, lar punggung. Tahu apa yang saya maksudkan? Encik Pisno. Apa? Saya perlu hiris kentang goreng saya? Baiklah, lebih baik sekarang. Sekarang, tambah sedikit warna hitam. Warna kegemaran saya. Dah nampak lebih baik. Oh, selamatkan saya. Minyak tu menyembur ke arah saya. Saya perlu biarkan ia sejuk dulu. Sekarang, saya boleh warnakan kentang goreng saya. Adik perempuan saya pasti akan gembira. Wah, lihat semua warna-warna itu. Saya malah dapat kotak berjenama dan sos tomato. Kami benar-benar hebat. Rabu, bagaimana dengan kamu? Kentang hampir siap. Rahmat. Sir Mormay, Mikri Lockring, fake of a boy series and for in the setting goreng. Ayer Perler Mesa. Wow, wow. Jangan tengok. Ia terlalu awal. Menara pertama sudah siap. Sekarang, wow, senyap. Ambler, hari Rabu berfungsi. Hebat. Sekarang saya gembira. Ya. Akan jumpa kamu. Estan, Andrakla Shaling. Jangan takut. Ambillah sendiri, sayang. Emma mendapat idea untuk menjadikan kentang goreng sangat menarik. Adakah saya membuat dakwat ketakutan? Saya sangat teruja untuk kembali. Oh tidak. Ini yang paling bijak pernah. Saya salah. Ya. Ia tidak sedap langsung. Kentang goreng ini sangat cantik. Saya akan cuba yang kuning dahulu. Saya gembira. Anak-anak, saya gembira. Ini kali pertama saya melihat istana kentang goreng. Ini sekali pertama sangat saya lihat. hebat, Wednesday. Cakap, saya sangat bodoh. Dan ia sangat sedap dengan sos tomato. Hebat. Nampaknya anda memenangi cabaran ini. Tahniah. Ya, saya berjaya. Bagaimana keadaan di sana? Oh, ya, anda boleh naik. Tetapi kami ada peraturan baru. Tiada gula-gula. Saya tidak ada. Dan bagaimana jika saya jumpa? Baiklah, mari kita ambil. Oh, kamu sembunyikan sesuatu. Saya akan goncang keluar gula-gula itu sendiri. Oh, tidak. Gula-gula saya. Apa yang awak buat? Apa itu? Hello. Adakah itu pistol renjatan? Kamu membelinya? Bagaimana kamu suka mainan saya? Ya lucu, tetapi jangan buat lagi. Apa yang kamu lakukan? Oh tidak, ia di belakang telinga saya. Itu pelik. Dan apa ini Kenapa ada air? Kamu perlu segarkan diri. Bagaimana dengan helah saya? Oh, ayo. Terima kasih keselamatan. Oh, hello. Saya badut. Di mana tempat duduk saya? Oh, di sana. Baiklah, di mana setnya? Kamu tak boleh sedih. Saya badut yang kelakar. Saya akan buat kamu ketawa banyak. Oh, tak ketawa? Baiklah, kamu pelik. Baiklah, masa untuk snack. Snickers, kegemaran saya. Hah? Apa yang terjadi padanya? Oh, tidak. Wah, adakah itu juru terbang? Betapa kacaknya lelaki itu. Oh, betul-betul. Dan saya dapat idea daripadanya. Saya boleh berpakaian seperti juru terbang. Adakah uniform ini nampak bagus pada saya? Saya rasa saya kelihatan menarik dengan misai ini. Baiklah, hello, boleh saya masuk? Sudah tentu, selamat penerbangan. Hai, wanita cantik, saya juru terbang. Adakah kapal terbang sudah sedia? Hebat! Jadi, apa yang kita ada di sini? Tempat yang bagus. Oh, di mana kot saya? Itu dia. Saya sangat dahaga. Oh, seseorang datang.
Hello, rakan baru saya. Anda mesti orang baru. Hei, awak dahaga. Saya takkan kata tidak. Oh, dia akan minum semuanya. Oh, saya minta maaf. Siapa itu? Oh, ya, kami sedang dalam perjalanan. Bagaimana dengan penerbangan, rakan? Sediakan semuanya untuk berlepas. Baiklah, saya rasa saya sudah tekan semua butang. Bagaimana keadaan Anda? Oh, saya rasa takut. Bertenang. Perut saya. Baiklah, ambil ini, rakan. Apa? Oh, baiklah. Saya bermain permainan komputer di mana saya mengemudi kapal terbang. Saya rasa saya boleh melakukannya. Oh tidak, huruf merah itu tidak bagus. Di mana saya perlu tekan? Apa yang perlu saya lakukan? Para penumpang yang dihormati, jangan panik. Kita berada dalam zon turbo. Oh, apapun itu. Oh, apa yang sedang berlaku? Oh, saya perlu mengatasinya. Oh, saya rasa saya berjaya. Sempurna. Oh, dan sekarang saya akan berurusan dengan awak, rakan. Oh, misai palsu. Adakah anda seorang wanita? Tiada tempat untuk wanita di dalam kapal terbang. Go. Siapa itu? Kamu perlu tinggalkan pesawat sekarang. Ya. Oh, salva tinggal rakan. Dokumen anda. Sebelum saya satunya tinggal guys. Masuklah. Yuri seperti taman permainan. Encik pengawal, ini gula-gula dan saya tinggalkan di sini. Dan ini dokumen-dokumennya. Bagus. Semuanya baik-baik saja. Masuklah. Terima kasih. Apa yang ada dalam rambut awak? Nampak macam gula-gula. Oh, awak nak tipu saya. Saya mempercayai awak. Saya tidak pernah memperdaya sesiapa. Oh, awak comel sangat. Baiklah, masuklah. Selamat penerbangan. Oh, apa itu? Oh, maafkan saya. Ia tiada akan berjaya, kawan. Beri saya coklat itu dan naik pesawat. Hello. Akhirnya saya masuk ke sini. Tiada pekerja di sini. Oh, bagus. Kita boleh dapatkan sedikit minuman. Gula-gula kegemaran saya. Bagaimana saya boleh bertahan dalam penerbangan tanpa kamu? Baiklah, sekarang sedikit M&M's dan cincin saya. Sedap. Oh, cucu, pakai pakaian yang biasa. Tunggu lelaki. Kemana kamu pergi? Tangkap ini. Ini untuk kamu. Wah, begitu banyak uang. Saya boleh beli kapal layar untuk diri saya. Baiklah, saya panggil badan amal. Hello, keselamatan. Itu untuk anda. Itu gaji tahunan saya. Oh, encik kaya, anda boleh menaiki penerbangan. Apa itu? Adakah emas itu semua asli? Oh tidak, ia coklat. Orang tua itu memperdaya kita. Hei, halo cahaya matahari. Ini sekeping shilling untuk kecantikan. Tapi akhirnya saya di dalam pesawat. Saya sangat penat dengan janggut ini. Tidak. Oh, di mana emas saya? Coklat lebih baik daripada emas mana pun. Oh, awak nak tipu saya? Keluar. Tiket anda baik. Ada gula-gula? Selamat penerbangan. Seller Products, biar saya bertanya terus terang, adakah anda mempunyai gula-gula? Baiklah, ini bukan kali pertama saya terbang. Jadi saya tahu peraturannya. Hei, kamera yang hebat. Boleh ambil gambar saya? Apa? Oh, tolonglah, satu saja. Baiklah. Oh, dan satu lagi, okey? Dan yang terakhir. Tidak. Boleh tunjukkan kepada saya? Tidak, saya tidak akan tunjukkan kepada anda. Tapi hei, itu kamera saya. Kamera. Mahu memperdaya saya? Oh, gula-gula saya, kamera coklat saya. Saya akan makan kamu. Keluar, beku. Nama tanda itu tiada kuas, tiada minuman. Beri saya Coke anda atau saya akan ambil dari anda. Tidak. Saya akan selesaikannya dan kembali. Saya perlu memikirkan sesuatu dan sebenarnya saya ada idea. Baiklah, saya masukkan sedikit Coke ke dalam belon. Hebat! Dan kita dapat bentuk yang hebat. Baiklah, beberapa barang kemas dan mari kita tawan pengawal.
coklat suci. Dewi jenis apa itu? Siapa yang awak panggil Dewi di sana? Tetapi bentuknya memang cantik. Dokumen saya. Oh, awak mempunyai mata yang sangat cantik. Terima kasih. Itu milik ibu saya. Boleh saya dapatkan pasport saya? Baiklah, saya akan pergi. Oh, sudah tentu. Saya rasa saya jatuh cinta. Apa? Kami mahu naik kapal terbang. Selamat petang. Adakah saya sempat? Bagus. Itu tempat duduk saya. Kenapa awak pandang saya macam itu? Oh, saya minta maaf. Baiklah, saya sangat dahaga dan ini Coke saya. Saya rasa lebih baik. Dan cincin belian saya yang sebenarnya diperbuat daripada karamel. Dia pelik. Jumpa kamu di sini. Saya tak paham. Oh, hai. Ini uang Anda. Ini untuk saya. Mari lihat apa yang saya dapat. Wah, rantaian darah. Aduh, baiklah, saya berhati-hati. Tidak, nampaknya saya tidak begitu. Saya jumpa sesuatu. Itu kelihatan seperti sebahagian daripada pemukul saya juga. Gerudi? Jom keluar. Hebat. Saya akan mempunyai pemukul paling cantik pernah. Ada sebab kenapa ayah saya ajar saya cara guna alat. Dan sekarang saya hampir siap. Bersihkan katil kejamku. Wah! Tidak mungkin orang miskin itu ada bilik yang lebih baik daripada saya. Saya juga akan pesan bilik impian. Oh, penghantaran saya sudah sampai. Selamat petang. Ini duit awak. Biliknya di hujung lorong. Pintu ketiga. Saya menunggu bilik yang terbaik. Untuk beberapa... Lihat Mary, bilik saya siap dalam beberapa saat saja. Hati-hati dengan mainan saya. Mereka sangat berharga buat saya. Oh, ya, itu lebih baik. Mary dah bersedia. Indah! Bilik saya teratur. Saya sedia di sini. Bumi saya terasa agak penjerit menakutkan. Saya mula rasa terganggu. Saya perlukan langsir pelangi ini. Tak nampak. Apa? Liz! Tunggu! Boleh, kenapa tidak? Akan nampak cantik dalam bilik saya. Mari kita mulakan. Untuk menghias dinding, saya mendapat satu idea hebat. Saya ada sesuatu dalam beg sandang saya. Tengok, gunting dan cardboard. Coba pergi bermain. Klik pada puncak. Klik pada puncak. Saya ada sedikit cat dan tahu tak apa yang akan saya buat sekarang? Cat seluruh dinding. So ini Grabber's Guide for a Time. Tak susah sangat dan ia nampak lebih baik. Saya suka. Idea hebat yang lain. Apa ada di sini? Batang ais krim kosong. Ini akan menjadi rak yang hebat untuk semua barang menarik. Hebat! Bilik saya sudah kelihatan lebih cantik. Tetapi, apa yang seterusnya? Siap. Menjengkelkan terus. Kita perlukan lebih banyak. Itu lebih baik. Lihat betapa berwarna-warni dan hebatnya mereka. Ada yang kurang. Oh ya, saya akan buat permaidani besar daripada stokin saya. Oh, ia agak kaku. Bingo. Saya akan membiasakan diri saya untuk semua di dalam bilik. Memikatnya supaya ia benar-benar selamat. Hai, Nenek. Saya akan bunuh awak. Tidak.
Di situ kamu semua datang melawat. Maafkan saya. Saya merasakan. Di sana mereka. Saya berlari. Relax sahaja. Hai, Rachel Baiklah, dan Jessica. jumpa lagi nanti. Saya nak kenalkan jiran miskin saya, Mary. Terlalu banyak. Tak perlu pun nak ucap hai pada dia. Mari saya tunjukkan bilik cool saya. Saya akan lepak di sana. Nampak tak begitu bodoh? Dan Mary tak dialu-alukan di sini. Jangan dekat bilik saya pun. Tidak mengapa. Saya akan cari sesuatu untuk dilakukan tanpa awak. Oh, itu kedengaran seperti sesuatu yang boleh saya lakukan. Mari kita mulakan. Baiklah. Apa lagi yang saya ada di sini? Takungan Seronok, apa ada di dalam? Oh ya. Saya perlukan itu. Di sini saya. Kembali di rumah. Saya perlu letakkan botol kok di sini. Dan saya akan guna ini sebagai meja. Dan di atasnya, saya akan letakkan beruang kecil saya. Atau beberapa gula-gula. Siapa yang tidak suka? Apa? Kenapa dia gembira? Baiklah, perempuan. Kami sekarang menghidupkan karaoke ke mode maksimum. Apa? Oh, terlalu bising. Bagaimana nak tutup? Saya tahu apa nak buat. Oh, mereka buat saya gila. Keselamatan, tolong bantu saya. Rakan sebilik saya buat parti terlalu bising. Kita akan selesaikan ini sekarang. Apa yang kamu gadis sedang lakukan? Tidak. Kamu tak boleh buat bising. Apa? Maaf, tetapi saya tidak dapat membantu Anda. Apa? Baiklah, saya akan cari jalan sendiri. Saya ada idea. Saya ada belon. Mari kita tiup dan pasangkannya pada siling. Kawan-kawan Emma akan mau datang ke tempat saya. Cakri itu juga akan menjadi keepingan reflektif yang menarik. Ia akan sempurna untuk bola disco saya. Hebat! 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 Dan musik yang kuat. Mari kita berpesta di sana. Apa yang sedang berlaku? Sebuah party. Maaf kawan, kami ke rumah rakan sebilik. Hai Mary, jom menari. Oh, mereka tidak bermaksud buat app kamu. Oh, apa itu? Dia tinggal di sana. Dia tinggal. Baiklah, saya akan coba selesaikannya sekarang. Ya, saya akan simpan. Sebenarnya, saya inginkan haiwan peliharaan supaya saya tidak bosan. Ini sangat bagus. Ya banyak. Saya suka yang pertama. Betul. Saya suka. Kau buat. Saya dah tahu cara membuat rumah kotak cardboard yang hebat. Mari kita potong kepingan-kepingan dan buat rumah yang menarik. Anda pasti memerlukan langsir untuk tingkap. Dengar saya. Selamat tinggal. Dan tag nama awak akan jadi Mickey. Selamat tinggal. Apa hal ini, sayang? Kamu kawan baik saya sekarang. Saya cinta kamu. Dia sangat comel. Influented. We are associated. Kaya wanita kuat. Perluan dia. Oh, kawan bahar siapa? Kawan? Di mana? Oh, lihatlah ratu comel semua anjing ini. Kau akan jadi Phoebe. Saya pemilik baru kamu. Baiklah, saya akan menyisir rambut kamu supaya kamu secantik saya. Tidak. Saya akan... Dan kita beri Gregor the accessory. Wah, kini kamu kelihatan seperti RM1.000.000. Ini hadiah kamu. Makanlah, sayangku. Ayah Mickey sebenarnya suka Phoebe. Banyak kasih sayang. Hei, Dani, kamu tak boleh buat begitu. Mereka patut bersama. Tidak, tidak, bebas. Stevie, kamu tidak akan ke sana. Tidak. Tolonglah. Tidak. Bantu. Nikki, saya memang suka Phoebe-nya. Itu lucu.